Jadi kini aku di tahun semester pelajaran dari segi kejutan itu. Walaupun kita ni ada tiga. Here we go, kita dah sampai Ipoh. Sebenarnya ini adalah hari kedua kita kat Ipoh. Kita orang ke Ipoh. Basically aku ada kerja kat Ipoh. Petang ni kita akan ke Kedah dan 2 hari lagi lepas tu kita akan ke Perlis. Basically ni adalah trip kita orang jalan-jalan sambil bekerja lah. Sambil bekerja kita orang jalan-jalan. Memandangkan seminggu aku akan ke utara daripada Ipoh semalam hari ni. Kemudian kita akan ke Kedah dan kemudian kita akan ke Perlis. So dalam masa yang sama. So alang-alang tu aku fikir dah pergi tempat jauh, baik kita buat vlog kan. Let's go. Panas ni. Jom. Wah, panas gila. Hari ni adalah hari Isnin, 19 hari bulan. Hari Selasa, 19 hari bulan Ogos di Ipoh. Ni nama dia raindrop. Dia macam jelly-jelly macam tu. Lepas tu dia ada bagi kacang dengan macam gula merah. So kita nak try rasa dia macam mana. Gitu ke cara makan dia? Ini RM9. Macam overpriced lah. Macam ni kacang, gula Melaka. Ni apa? Jelly. RM9. Biasa je, dia macam tak tahu nak siapa. Nasi kacang, nasi gula merah. RM9 overpriced lah, obviously. So satu tempat yang menarik. Bukanlah tempat yang menarik. Macam turis akan pergi dekat Ipoh ni adalah Concubine Lane ni lah. Yelah, wife aku tak pernah pergi kot. Awak tak pernah sampai ni kan? Aku pernah datang sini 2-3 kali lah. Satu benda yang menarik kat sini, aku suka kopi. Dia ada kopi gantung. Kopi gantung dia sedap gila. Dia tak adalah sedap gila, dia sedap dan murah. Tapi tak tahu ada lagi kita aunty tu jual kopi gantung tu. Sekejap lagi kita akan check. Aku rasa ada perbezaan lah dulu dengan sekarang Concubine Lane. Aku rasa dulu Concubine Lane lagi panjang. Banyak kedai-kedai macam yang kopi gantung tu dah tak ada. Tak tahu sama ada Concubine Lane ni ada banyak tempat ataupun memang dah tak ada. Lepas tu book access yang ada Museum Yasmin Ahmad tu pun tak tahu kat mana. Agak lost lah. Ke aku yang salah tempat, aku tak tahu. Mungkin ada banyak lorong yang lain, Concubine Lane yang lain, tapi tak pasti. Cuma ya, mungkin depan tu ada lagi kot, tak tahu. Hari ketiga sebenarnya. Hari ni dekat Sungai Petani. Semalam tak ada buat apa sangat pun sebenarnya. Daripada Ipoh tu, lepas daripada Concubine Lane sampai ke Sungai Petani dalam pukul 3. Lepas tu kita orang pergi makan, tengok wayang kejap dekat Aman Jaya Mall, Cerita Weapon. Lepas tu beli makan, balik hotel dan tidur. Hari ketiga ni baru nak jalan-jalan dekat sekitar Sungai Petani. So kita tengoklah apa yang menarik dekat Sungai Petani ni. Kita berada di Pantai Merdeka sekarang ni. Salah satu pantai yang berdekatan dengan Sungai Petani. Sekejap, lagu Cinta Pantai Merdeka tu bermula dengan Jerai kan? Ku ukir namamu di atas Gunung Jerai. Oh, so lagu Cinta Pantai Merdeka tu sebenarnya merujuk kepada Kedah ke? Mempromosi tempat-tempat di Kedah. Pantai Merdeka, Gunung Jerai, apa lagi? Oh, faham. Baru faham konteks sekarang. Kenapa Cinta Pantai Merdeka tapi dekat dalam lagu tu ada Gunung Jerai. Sebab Gunung Jerai pun dekat Kedah juga.
berada di Muzium Kayang, Kota Indra Kayangan. Oh, ini kenapa dia Kota Indra Kayangan? Ni nama muzium ni Muzium Kayang. Muzium Kota Kayang. Fun fact-nya, kenapa Kayang, Indra Kayangan? Sebab dulu Perlis ni adalah sebuah kota pemerintahan di bawah kerajaan Kedah, dan Perlis ni dianggap sebagai satu ibu negeri lah, kota untuk negeri Kedah. Dan kenapa Perlis Indra Kayangan, salah satu sejarahnya adalah disebabkan kota ni dibina seperti kota Kayangan, sebab tu Indra Kayangan. Fun fact yang sangat menarik lah, ditemukan di Muzium Kota Kayang. Belakang adalah batu nisan yang dipercayai batu nisan ni adalah batu nisan Aceh yang digunakan sekitar abad 15 ke 19. Kebanyakan orang-orang yang menggunakan batu nisan daripada Aceh ni adalah golongan diraja ataupun orang-orang besar. Betul. Baru selesai di dalam muzium. Dekat muzium tu, apa yang ada adalah dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama macam sejarah-sejarah. Bahagian di rumah kedua dia macam ada muzium arkeologi. Apa penemuan-penemuan yang dijumpa berdasarkan excavation arkeologi. Yang ketiga adalah muzium senjata. Dia tempatkan barang-barang senjata macam tombak, keris. So korang boleh check out dekat Muzium Kota Kayang ni. Ada 3 benda lah dekat satu bangunan tu. Untuk aktiviti yang lain yang korang boleh buat dekat sini adalah bagi ikan makan. Tadi kita beli makanan ikan RM2 untuk dikongsikan rezeki bersama ikan-ikan yang ada. Tak tahu lah, bila jalan-jalan dekat kawasan Perlis ni memang sangat kaya dengan keindahan alam. Selain daripada sawah padi, lepas tu kawasan tanah yang luas dengan ada kawasan gunung. Sekeliling ni korang boleh nampak view lawa gila. Salah satu perkara yang best dekat Perlis adalah view lah. Mungkin sebab tu dia kata Perlis Indra Kayangan, sebab kawasan dia sangat kelihatan seperti di Kayangan. Nampak langit biru, hijau-hijau, sawah padi. Cantik, sangat cantik. Bila kawasan ni lapang, tak ada menara, tak ada bangunan, so kita boleh nampak dataran tu luas. Catat langsung, kita boleh nampak langit biru tu. Cantik lah, sangat cantik. Aku rasa Perlis antara salah satu tempat yang best di bahagian semenanjung Malaysia untuk kita lawat, sebab view di Perlis sangat cantik, spektakular. Sangat cantik. Macam mana kawasan ni? Cantik. Cantik? Macam dekat. Awak pernah sampai ke sana? Pernah. Ini adalah hari terakhir kami di Perlis dan kami akan pulang ke Kuala Lumpur sebentar lagi. Trip Ipoh, Kedah dan Perlis, basically tak banyak pun tempat yang kita orang pergi daripada Kedah. Kedah yang sempat kita orang singgah adalah Concombine Lane. Adalah beberapa tempat lain macam kita orang nak cuba lepak dekat Ruang Langit waktu hari Isnin ke Selasa, tapi tak banyak kedai yang buka dan orang pun tak ramai sangat. Dia jadi tak meriah sangat lah. Kita orang pergi ke Mr. Steakhouse, tak ingatlah nama tu, tapi Steakhouse lah. Esoknya tu, hari Selasa tu yang kami pergi ke Concombine Lane. Sementara dalam perjalanan on the way nak ke Kedah tu, hari Selasa sampai Kedah dalam petang, kita tak pergi mana-mana pun kan Kedah. Kedah kita hanya pergi, hari Rabu tu kita pergi ni Pantai Merdeka dengan Tanjung Dawai. Kemudian Perlis lah banyak macam tempat yang kita orang pergi. Kita orang pergi Muzium Kota Kayang, lepas tu kita pergi Kuala Perlis, kita pergi satu lagi tempat. Cubaan nak pergi dekat Bukit Coping, nak pergi kafe yang berdekatan tu tak menjadi lah sebab tak jumpa
jalan. Tapi berdasarkan apa yang kita orang scroll dekat TikTok, banyak juga tempat-tempat menarik dekat sekitar tu. Ada kilang gula, lepas tu ada kafe tu. Kafe tu buka start daripada pukul 6 petang. So, sekian saja trip Ipoh Kedah Perlis bekerja sambil berjalan. See you next time. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe, komen dan juga like.